Aduh, stres lah. Syed dapat Google review yang rendah je. Kadang-kadang bukan sebab salah klinik. Sebab doktor dah bagi yang terbaik. Tapi disebabkan servis dari staff yang tak friendly dan susah nak senyum. Tahu-tahu dah dapat bad review daripada Google. Masalah sekarang ni dah tak boleh nak delete dah bad review daripada Google. So, takkan nak buat fake review. Dah lah tak bermoral. Tak boleh sustain pula tu. Tapi jangan risau. Laman Fai kan ada. Sebab ada servis khas iaitu Google Review Management. QR atau review link akan diberikan untuk pasien selepas dirawat. Kalau dapat 1 hingga 3 bintang, pasien akan direct diberikan link khas feedback form supaya isu ini dapat dihandle secara private. Jadi, lagi senang untuk setiap klinik improve dan tahu punca masalah. Kalau dapat 4 hingga 5 bintang, review akan diberi dan akan direct terus post di Google Review. Yang paling best, senang untuk tapis dan akan keluar review yang best-best je. Isu dalaman pun dapat dihandle dan dapat diimprove dengan baik dan dapat beri yang terbaik. Efektif kan cara ni? Jadi nak elak bad review, boleh hubungi kami sekarang.